Di sini wal muradu man yuridillahu bihi khairan kamilan bi syahadati tanwini ta'zim. Fa kharaja man lam yuridillahu bihi khairan aslan wa huwal kafir. Maka terkeluarlah orang yang Allah tak kehendaki dengannya kebaikan langsung, iaitu orang kafir. Dan wa man arada bihi khairan lakinnahu ghairu kamil wa huwal mu'min alladhi lam yafqah fid din. Jadi terkeluar daripada hadis ni satu orang kafir, iaitu orang yang Allah tak kehendaki langsung kebaikan kepada dia. Dan yang kedua, orang yang Allah Ta'ala kehendaki dengan dia kebaikan, tapi kebaikan tu ghair kamil, iaitu orang yang tidak yang tidak lam yafqah fid din, yang tidak faqih, yang tidak faham pada urusan agama dia. Sebab tu kita beragama yang pentingnya faham. Kita faham dalam apa yang kita buat. Bukan semata-mata dengan semangat. Yang pentingnya faham. Supaya tidak tanduk kita tu dipandulah dan juga kita faham apa yang kita buat.